Amira, ucapan Amira? Semoga Associate Profesor Dr. Siti Mariam selamat pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji dan mendapat menunaikan ibadah haji yang mabrur dengan sihat dan kembali bertugas seperti biasa. Jangan lupa tercinduk menanti. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Amira. Kemah. Jangan makan Doakan kami. Rani. sambung. Sihat selalu kat dia. Jangan bangun jam sana pergi kat sana dan balik sini dengan kita kat sini lah. InsyaAllah. Kenapa sebab pula kanan ni? Aduh. Indah. Tahniah Dr. Siti dipanggil menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Saya ucapkan semoga Kak Siti dipermudahkan segala urusan dapat menjalankan ibadah dan doakan kami semua dijemput juga secepatnya ke sana. Semoga dapat mendapat haji yang mabrur. Amin. Saya ingatkanlah untuk minta maaf Kak Kati, semoga dipermudahkan. Doakan kami supaya dapat ada rezeki juga ada di tetamu satu hari nanti dan semoga dapat haji yang mabrur saja. Tapi oleh-oleh. Semoga Kak Kati dan husband safe journey untuk menunaikan ibadah haji dan semoga ibadah haji Kak Ti smooth je lah kat sana. Amin. Kati pula ucapan Kati. Dadah dulu. Dadah pilihan. Terima kasih untuk ucapan semua. Walaupun singkat tapi meraihkan orang yang haji ni kita harap akan jadi satu tradisi lah, bukan macam kat sini lah. Walaupun saya rasanya dari department ni first kan. So yang seterusnya kita akan buat. Terima kasih dekat mana yang mendoakan. InsyaAllah nanti Kak Ti sampai kat sana. Kak Ti mendoakan semoga semua yang ada ni akan diberi peluang lah. Dia akan dapat insyaAllah menunaikan semoga department kita akan terus Bersatu padu. Cemerlang 6 star je tu. 6 star je dia ingat. akan terus bersatu hati cemerlang dan nanti Kak Ti sebelum berangkat ni nanti dapat banyak daripada semua yang ada di sini asset members daripada Ibu Harusan sampai Ibu Kati. Kalau ada salah silap, salah kata, salah body language, Salah body language kadang-kadang kita tak niat pun cakap benda-benda yang menyakitkan hati. Tapi manusia kan, kita ni tidak sempurna kan. Jadi hati tu sebenarnya lain kan. Perangai lain kadang-kadang macam ni kan. Itu saja. Terima kasih banyak. Harap semoga haji ini haji yang pertama, terakhir dan terbaik. Kita tak diberi peluang lagi. Terima kasih. Ucapan sempena meraihkan yang nak pergi haji, yang newly AP, lepas tu yang dapat 6 star dan juga semua ahli departmen SCN yang cemerlang terbilang dan terbilang. dekat kamera muncul dahsyat jauh dia. TikTok Dah siap salam lah tadi. Banyak terkata Dah nangis pula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kosong-kosong macam nak raya. Raya. Video. Dah. Video tak jalan pun. Saya nak kena jalan ke? Video ke gambar? Kalau you all cakap sesuatu lah kan? Oh. Selamat menunaikan umrah. Selamat menunaikan haji. Selamat menunaikan ibadah haji. Telah tiba. Kaki untuk kaki. Baiklah sini. Kejap Amira. Minta soli. Amira cik. Dia dah jumpa saya esok. Tanya di situ. Saya tahu lah. Hei Amira. Tapi kita yang cantumkan SCN. Kenapa sebab dia cakap dia zero. You Maria, okey. Maaf kalau ada silap dan salah, okey. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Dia baca skrip guys. Segala urusan dan selamat pergi dan kembali. Doakan supaya kami staf department special care nursing Cemerlang. Lepas tu ada rezeki untuk ke umrah atau Haji. pergi haji. Amin. Supaya semoga lagi. sihat walafiatlah dekat sana. Okey. Cepat. Terima kasih. Saya doakan semoga Allah membekalkan Ada orang ni. dengan ketakwaan dan juga ampunkan semua dosa-dosa dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa Okey. dan sebelahnya Okey. haji. Semoga mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Doakan kami juga Kak Ti. Semoga mendapat rezeki pergi ke sana. Sana tu. Tu. Kak Ti doakan saya agar Kak Ti sihat semua panjang sampai ke akhir hayat. Okey. Yang tu pula. Yang ditunggu-tunggu. Untuk Kak Ti, kita semua doakan Allah bagi-bagi kesihatan dan kesejahteraan Kak Ti di Makkah Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Semoga selamat pergi, selamat kembali, dikurniakan haji yang mabrur, dimakbulkan semua doa, dan jangan lupa doakan departmen kita berjaya dengan kesatuan dan bersatu padu. Amin. Terima kasih banyak Kak Ti. Semoga selamatlah Kak Ti dan Abang Puja. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Amin semua. Tak niat pun nak cakap benda-benda Salah yang betul. Tapi mesti kan kita ni tidak sempurna kan. Hati tu Alhamdulillah. Walaupun simple tapi meraihkan orang yang pergi haji ni kita harap akan jadi satu tradisi lah, bukan mati kat sini. Walaupun sebab rasanya dari department ni first kan. So yang seterusnya kita akan buat macam ni. Terima kasih banyak-banyak yang mendoakan. InsyaAllah nanti Kak Ti sampai kat sana, Kak Ti akan mendoakan semoga semua yang ada ni akan diberi peluang lah. Nanti akan dapat insyaAllah menunaikan haji. Terus Harun satu padu Cemerlang Sista lepas tu insyaAllah akan terus bersatu hati Cemerlang. Dan akhir kata Kak Ti sebelum berangkat ni nak minta maaf banyak-banyak lah daripada semua yang ada di sini, asyik members daripada hidung rambut sampai ke kaki.